Bilakah seseorang itu boleh berbuka puasa Ramadan? 1. Sakit, musafir dan terlalu tua. Orang sakit boleh berbuka puasa Ramadan. Orang musafir boleh buka puasa Ramadan. Dan terlalu tua, tak ada tenaga langsung dah, terlalu tua, juga boleh berbuka puasa Ramadan. Selesai huraian tajuk tu. Orang yang sakit atau bermusafir. Sakit ni tidak semestinya orang tua ni sakit ni. Orang yang sakit atau bermusafir. Sakit ni tak semestinya tua. Dia umur 18, dia sakit, yang sakit dia tu tak boleh berpuasa. Kan? Tak semestinya tua. Orang yang sakit atau musafir boleh untuk tidak berpuasa. Puasa apa? Puasa Ramadan. Tetapi hendaklah mengqadakannya pada hari lain. Wajib qada. Dia sakit, doktor kata tak boleh puasa. Kalau puasa bertambah teruk sakit itu. Ataupun kalau puasa lambat sembuh sakit itu, maka orang itu boleh buka puasa Ramadan. Puasa wajib ni. Nah, okey. Tak kira lah umur dia berapa pun, 16 ke, 28 ke, 32 ke, okey. Ataupun orang musafir. Orang musafir juga boleh buka puasa, tapi dan kedua-duanya wajib qada. Kalau orang tu dia sakit 18 hari tak puasa Ramadan, doktor pun nasihatkan untuk dia berbuka, maka dia kena qada 18 hari selepas Ramadan. Ataupun dia bermusafir, berapa hari yang dia musafir dia boleh berbuka tu, maka dan kemudian dia wajib qada. Catatan, ijma' mengatakan jika orang yang sakit menguatkan dirinya untuk berpuasa, maka sah puasanya. Dia sakit, kemudian doktor bagi pilihan. Doktor kata kalau boleh tahan untuk berpuasa, maka bertahanlah. Doktor bagi pilihan macam tu. Doktor tak kata jangan. Doktor tak kata jangan puasa nanti mudarat. Doktor tak sebut macam tu. Kalau doktor sebut macam tu sampai boleh mudarat, maka dia tak boleh berpuasa. Dia kena makan ataupun dia kena ambil ubat contohnya. Dia perlu makan ubat di siang hari Ramadan sebagai contoh atas arahan doktor, nasihat doktor. Maka dia tak boleh berpuasa, dia kena berbuka dan nanti dia wajib qada. Kalau dia sakit tapi dia gagah juga untuk puasa, maka sah puasanya. Kemudian terlalu tua atau sakit kuat. Orang yang terlalu tua atau sakit kuat tidak wajib berpuasa dan wajib menggantikannya. Nya tu apa? Menggantikan puasa dengan membayar fidyah 1 cupak setiap hari. 1 cupak ataupun 1 mud bersamaan dengan 566.85 gram, lebih kurang sekati kan, ataupun 600 gram, lebih kurang 600 gram, tak sampai sekilo lah. 1 cupak tak sampai sekilo. Okey. No, jadi orang yang tua dan sakit, yang sakit kronik, tak wajib puasa, tapi wajib bayar fidyah sehari 1 cupak. Okey. Kemudian jika membayar fidyah pun tidak mampu kerana miskin umpamanya, boleh menggunakan pendapat yang tidak mewajibkan membayar fidyah. Pendapat ini yang disokong oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Tuhfah. Imam Ibn Hajar dalam Tuhfah sebut kalau fidyah pun tak mampu bayar, memang sebab dia yang paling miskin di kampung tu,
3 yang paling miskin di kampung tu dia salah seorang, maka tak wajib bayar. Boleh guna pendapat Imam Ibn Hajar. Walau bagaimanapun menurut Al-Imam Ar-Ramli dan Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, fidyah tetap wajib dibayar walaupun miskin, dan fidyah yang belum terbayar akan menjadi hutang. Ini untuk orang miskin. Orang miskin yang terlalu tua, tak mampu berpuasa, maka dia pun buka puasa. Ramadan dia tak puasa 6 hari. Boleh tak dia tidak berpuasa? Boleh. Tidak wajib dia berpuasa. 6 hari yang dia berbuka tu kena bayar fidyah, iaitu 6 cupak. 6 kali 6 lebih kurang 3.6 kilogram. Satu hari satu cupak. 3.6 kilogram. Seandainya orang yang terlalu tua tadi, yang tak puasa tadi, nak bayar 3.6 kilogram, tak mampu sebab dia yang paling miskin. Tuan-tuan yang gaji 4,000, 6,000, 7,000, 3,500, mungkin tuan-tuan kata 3.6 kilo takkan tak boleh bayar Ustaz. Takkan tak boleh bayar Ustaz 3.6 kilo. Muslimin muslimat sekalian, ziarah orang fakir. Ziarah orang fakir. Ambil masa ziarah. Lah PKP tak payah jalan lah. Nanti selepas habis PKP kan, antara aktiviti tuan-tuan, cari orang yang paling miskin, yang paling susah di tempat kita. Tuan-tuan tak perlu cari di Sek, tak perlu pergi sampai ke Kuala Nerang, tak perlu cari di Baling. Saya jumpa dengan ada NGO ni, tuan-tuan, orang Pening, pulau kan. Tak perlu cari di pedalaman, di Pening pun berlambak-lambak. Di tengah-tengah bandaraya tu, di tengah-tengah bandaraya berlambak. Fakir, nak makan pun tak ada, duit untuk makan pun tak ada. Jadi tuan-tuan, bila kita pengarang buat contoh, seandainya orang yang tua, yang sakit itu, yang terlalu tua, bukan sakit, yang terlalu tua tadi, dia tak mampu berpuasa, dia tak wajib berpuasa, tapi wajib bayar sehari yang dia tinggal 1 mud. Kalau 6 hari 3.6 kilo, 10 hari lebih kurang 6 kilo, dia tak mampu bayar, maka ada pendapat tidak perlu bayar. Nak guna mana-mana pendapat pun boleh. Kalau betul dia tak mampu, maka tak wajib dia bayar. Kalau menurut Al-Imam Ar-Ramli dan Al-Imam Al-Khatib Asy-Syarbini, tetap wajib bayar fidyah tersebut walaupun dia miskin, dan fidyah itu menjadi hutang. Catatan, ijma' mengatakan orang yang terlalu tua dan tidak mampu berpuasa boleh untuk tidak berpuasa pada bulan Ramadan, dan dia tidak berdosa. Terlalu tua dan tak mampu berpuasa. Kalau dia umur 80, dia boleh berpuasa, subhanallah, maka dia berpuasa. Dia boleh berpuasa. Dia umur 90 dan dia mampu berpuasa, tak ada mudarat apa, dia puasa sampai 90 masih berpuasa Ramadan, maka dia berpuasa. Yang ni kalau dia terlalu tua dan tak mampu berpuasa, tak larat dah. Sebab terlalu tua, maka dia tidak wajib puasa Ramadan. Dia tak wajib puasa Ramadan, dan berapa banyak yang dia tinggal puasa Ramadan, dia kena bayar fidyah 1 hari 1 cupak. Orang yang tidak mampu berpuasa dibolehkan untuk tidak berpuasa jika dia memaksa dirinya untuk berpuasa juga sehingga menyebabkan mudarat pada badan atau nyawa. Puasanya sah tapi hukumnya berdosa. Puasa juga, orang yang dia sakit, kalau puasa juga mudarat diri dia. Puasa dia sah tapi berdosa. Disebutkan dalam Fathul Mu'in dan I'anatut Talibin. Kemudian bekerja berat. Ini orang yang bekerja berat dalam bulan Ramadan. Macam mana? Kadar susah dia ketika bekerja itu diukur dan dinilai bagaimana untuk membolehkan dia berbuka. Kadar masyaqqah, kesusahan yang dia tanggung ketika bekerja dalam bulan Ramadan itu diukur bagaimana. Kita tengok. Ini tajuk dia. Kadar masyaqqah yang membolehkan berbuka ialah ketika tubuh berasa sakit
atau menderita yang boleh menyebabkan bahaya atau mudarat yang lebih berat. Orang yang bekerja dalam bulan Ramadan, maka kalau masyaqqah ataupun susah kerja yang dia nak tanggung tu sampai menyebabkan bahaya, mudarat, sakit tubuh badan dia, maka dia boleh berbuka. Bukan berbuka daripada awal tau. Bukan berbuka daripada awal. Main-main tu tak ada mula kerja. Dia kerja berat. Dia pergi kerja, sampai di tempat kerja, bawa mesin padi ke sebagai contohnya, tengah panas kan. 7:30 pagi dia sarapan siap. Dia kata saya kerja berat. Memang sepanjang tahun. Kan. Tak kisahlah apa-apa kerja ke, tukang ke apa kan. Jadi dia kata dia kerja berat. Dia sampai-sampai 7:30 tu sarapan siap. Itu haram. Dia kena puasa dulu. Setiap hari macam tu. Dia kena puasa dulu. Sampai dah bekerja 4 jam, 5 jam, sampai suatu tahap dia dah hilang tenaga, nak bawa pun tak boleh, nak simen pun dah tak boleh, nak buat kerja yang dia buat tu dah tak boleh, kerja berat yang dia buat, maka waktu tu baru dia berbuka. Bukan daripada awal. Oleh itu, bagi orang yang terpaksa bekerja berat pada waktu siang bulan Ramadan, dia hendaklah berniat puasa seperti biasa pada malamnya dan berusaha berpuasa semampunya pada siangnya. Yang ni yang saya sebut tadi. Malam niat macam biasa, bangun sahur macam biasa, pergi kerja berat pun, tak kisahlah kerja berat apa pun, pergi bekerja dalam keadaan berpuasa dulu. Dia pun kerja, sampailah tak mampu, baru dia boleh berbuka. Ketika dia mula bekerja dan sampai kepada suatu keadaan yang boleh memudaratkan tubuh dan kesihatannya kerana terlalu lapar umpamanya, ketika itulah dia diberikan rukhsah untuk berbuka puasa, rukhsah keringanan untuk buka puasa. Dia tidak boleh berhenti puasa sebelum mula bekerja pekerjaan yang berat itu. Nampak? Dia tak boleh daripada awal pukul 9:30 sarapan dah tak boleh. Dia mestilah puasa dulu. Malam tu mestilah niat puasa Ramadan, sahur, pergi kerja dalam keadaan puasa, kerja dah 6 jam, letih sampai tak boleh nak buat kerja. Ataupun dah sampai 7 jam dah kerja, sampai dah mudarat dah. Bukan sampai dah mudarat, maksudnya kalau kerja lagi dia akan mudarat. Waktu tu baru berbuka. Dan dia wajib qada di luar Ramadan. Macam yang saya sebut tadilah, orang yang buat kerja bendang di Kedah ni kan, kerja bendang. Kerja bendang ni bukan sepanjang tahun. Bukan sepanjang tahun. Setahun 3 kali je. Kan buat bendang, ataupun 2 kali. 2 atau 3 kali. Ada tempat dah 3 kali dah setahun. Jadi kena, dia buat bendang tu kena bulan Ramadan contoh. Habis buat bendang nanti, tunggu padi tu nak masak apa semua, nak tuai apa semua, bukan Ramadan dah, maka dia wajib ganti. Dia wajib qada.